Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Arissa Danila binti Azli. Saya merupakan anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Hassan Noor. Hadirin sekalian, saya ingin bertanya, pernahkah hadirin sekalian menyimpan satu perasaan terlalu lama, terlalu dalam sehingga kan akhirnya kita sendiri tidak tahu bagaimana untuk meluahkannya? Atau mungkin kita memilih untuk diam kerana takut kebenaran adalah lebih menyakitkan daripada apa yang kita simpan. Hadirin yang dihormati, hari ini saya ingin bawa anda menyelami sebuah karya yang syarat dengan emosi dan konflik jiwa, iaitu Sayang Tak Terungkap, karya Muharrikah terbitan Iman Publication. Karya ini mempunyai 487 helaian dan sisipan kandungan 51 bab. Buku ini mengisahkan tema ketabahan menghadapi ujian. Buku ini mengisahkan seorang wanita iaitu Dr. Iman Syahira, seorang wanita yang kelihatan kuat, berdikari dan berjaya. Dari luar dia tampak tenang seolah-olah hidupnya teratur. Namun, di sebalik ketegasan itu, tersimpan kisah silam yang dijaga rapi. Kisah yang membentuk cara dia melihat dirinya, cinta dan masa depan. Pada ketika dahulu, Dr. Iman pernah terjebak dalam satu hubungan terlarang yang kini terus menghantui hidupnya. Pengalaman itu bukan sekadar meninggalkan kesan mendalam terhadap keyakinan dirinya, membuatkan dia merasakan dirinya tidak layak untuk menerima kasih sayang yang baru. Dalam masa yang sama, kemunculan semula Alip menghidupkan kembali emosi lama yang disangka telah terpadam. Iman terperangkap antara kenangan, rasa bersalah dan harapan untuk memulakan hidup baru. Lamaran daripada Faris serahkan sekejap dia hadir bagikan sinar harapan. Namun, bayangan masa lalu terus menjadi penghalang. Semakin hubungan itu cuba dibina, semakin timbul keraguan. Faris sudah mula menjauh, seolah-olah menyimpan sesuatu yang tidak terungkap. Hadirin sekalian, tema utama buku ini bukan sekadar berkenaan cinta, tetapi tentang penerimaan diri, kepercayaan dan keberanian untuk bangkit daripada masa lalu. Ia mengajar kita bahawa setiap manusia mempunyai sejarahnya sendiri dan luka ini tidak mudah untuk disembuhkan. Pada pandangan saya, kekuatan utama buku ini terletaknya kepada kejujuran emosi yang dibawa oleh watak utama, iaitu Dr. Iman Syahira. Dr. Iman digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat di luar tetapi bergelut dalam diam. Ini menjadikan wataknya sangat dekat dengan realiti kehidupan kita. Karya penulisan pula. Karya penulisan oleh penulis iaitu Muharrikah pula sederhana namun syarat dengan makna. Setiap ayat seolah-olah menyimpan perasaan yang tidak terluah, menjadikan pembaca benar-benar merasai perjalanan emosi yang dilalui. Apa yang lebih menarik, buku ini mengajak kita berfikir dalam kehidupan sebenar. Berapa ramai antara kita yang masih dihantui oleh masa lalu dan berapa ramai yang menolak kebahagiaan hanya kerana merasa dia tidak layak. Hadirin yang dihormati, Sayang Tak Terungkap bukan sekadar kisah cinta tetapi sebuah perjalanan untuk memaafkan diri sendiri dan memberi peluang kepada masa depan. Akhir kata, kadangkala yang paling sukar bukanlah untuk mencintai orang lain, tetapi untuk menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan masa lalu yang kita miliki. Dan mungkin apabila kita akhirnya berdamai dengan diri sendiri, barulah kita benar-benar bersedia untuk benar-benar menerima cinta yang selama ini menunggu. Sekian daripada saya, terima kasih.